Ini yang berlaku tak susah untuk lelaki itu buat satu perkara dulu, iaitu faham dulu, peluk dulu. Saya nak kupas yang satu juga tadi Ustazah. Kalau kita lah, kalau marah, kita suruh duduk diam kan? Ustazah, kita faham kan? Kalau kita marah, kita nak perlu bertenang kan? Macam nak cara bertenang yang senang. Kalau naik kereta, satu brek, satu minyak. Silap, satu brek, satu minyak. Adakah dua-dua? Tak kan? Minyak, lepas tu brek. Minyak lagi, lepas tu brek. Minyak ini adalah hormon wanita tadi. Estrogen. Estrogen. Hormon kewanitaan yang memerlukan kasih sayang, yang kita ada perasaan semangat nak buat kerja, ada perasaan kulit yang cantik. Itu hormon kewanitaan. Kita perlu tahu dua je hormon kewanitaan wanita di luar sana juga ya. Pertama tadi hormon estrogen. Itulah umpama brek dalam diri kita. Kita perlukan estrogen untuk kita membuat keputusan, untuk kita berada estrogen dulu. Estrogen ya. Estrogen E dulu. Bila saya sebut hormon wanita, ia ibarat brek yang kita nak jadikan kulit kita anjal. Minta maaf. Kita bertenang, kita dapat rasakan happy dalam hidup ini. Itu estrogen diperlukan. Apa berlaku kalau kita perlukan tiada brek, iaitu by progesterone. Hormon yang menenangkan kita. Itu ibaratnya membawa kereta sekali lagi. Kita tak bincang pasal ajak bawa kereta ni kan? Tak apa ya, kita ceritalah kan. So sepatutnya umpama yang baik untuk membawa kereta tadi, dan kita perlu brek, iaitu hormon progesterone yang cukup dan optimum untuk kita membawa diri kita dalam keadaan yang terus bertenang. Walaupun apa juga situasi yang kita alami. Malangnya Ustazah, ramai di kalangan wanita yang berjumpa saya tak cukup hormon progesterone ni. Betul ke salah? Siapa yang dah cek progesterone? Betul. Sini ya, sini pun semua ni. Sekejap ya. Sebenarnya susutnya hormon ni, susutnya hormon itu progesterone ni semula jadi juga semula untuk wanita. Jadi berlaku untuk wanita di kala usia kita mencecah 40. Kajian menyatakan wanita yang berusia 40, hormon progesteronnya menurun dengan mendadak. Dan kita salahkan orang lain.